Kisah pertama, Kisah Wat Pantai Timur oleh Izzat Daniel. Assalamualaikum, nama aku Izzat Daniel. Kisah ni berlaku pada tahun 2020, masa aku di kuarantin di sebuah hospital di Pantai Timur. Aku dibawa ke Wat sehari selepas disahkan positif dan secara kebetulan housemate aku, Amirul, juga ditempatkan di wad yang sama. Aku sampai lebih kurang pukul 7 malam. Selepas pendaftaran dan briefing selesai, aku terus ke katil sebab badan memang tak larat. Malam tu aku tertidur awal sampai tertinggal solat maghrib dan isya. Keesokan paginya, aku tersedar lebih kurang pukul 5.30 pagi. Wad waktu tu masih gelap dan sunyi, kebanyakan pesakit masih tidur. Bila notifikasi waktu subuh masuk, aku bangun perlahan-lahan untuk ambil wuduk dan qada solat yang aku tertinggal. Masa aku melangkah ke kawasan tandas, suasana di situ terasa lain. Lampu malap, udara lebih sejuk dan bau lantai basah bercampur sabun lama membuatkan aku makin tak sedap hati. Tandas tu pula memang menyeramkan. Bila masuk, akan jumpa kawasan bilik mandi dulu. Tandas sebenar pula berada di bahagian belakang. Masa aku sampai di kawasan bilik mandi, aku nampak Amirul baru keluar dari salah satu shower room. Aku tegur. Aku kata awalnya kau mandi. Dia sengih dan jawab. Katanya, bukan mandi, kencing je. Waktu tu aku tak fikir apa-apa. Cuma, bila aku ingat balik, senyuman dia terasa pelik. Macam dia jawab sekadar cukup untuk buat aku percaya. Aku pun tak peduli sangat. Aku ambil wuduk, balik ke katil dan lepas solat aku WhatsApp Amirul untuk ajak berborak. Tapi dia tak balas. Dalam pukul 9 pagi, baru Amirul reply. Dia minta maaf sebab lambat balas. Katanya dia baru bangun tidur. Di sinilah aku mula hairan. Bukan Amirul dah bangun ke tadi? Aku pun kata, bukan kau bangun kencing pagi tadi? Amirul jawab, tak adalah. Aku tidur dari tadilah. Masa nilah aku terdiam. Orang yang aku nampak tadi memang macam Amirul. Siap sengih dan jawab macam biasa. Tapi kalau Amirul sebenar tidur tadi, siapa yang aku tegur di bilik mandi itu? Beberapa hari sebelum aku dilepaskan, kejadian kedua berlaku. Lebih kurang pukul 2 pagi, aku terjaga sebab mahu membuang air kecil. Wad gelap dan sunyi. Aku takut nak ke tandas seorang diri, jadi aku pergi ke meja doktor dan minta salah seorang doktor temankan aku. Doktor tu pun bersetuju. Dia berjalan bersama aku sampailah ke kawasan tandas. Masa tiba di kawasan bilik mandi itu, doktor tu tidak berhenti di sinki. Dia terus melangkah perlahan ke arah tandas belakang, seolah-olah mahu aku ikut dia masuk dengan lebih jauh. Aku hampir je ikut, tapi dada tiba-tiba terasa berat. Aku terus bagi tahu yang aku nak kencing di kawasan paip dekat sinki je. Bukanlah di paip, tapi tandas berdekatan dengan paip tu. Doktor tu berhenti, dia diam sekejap dan berdiri tegak membelakang aku. Selepas selesai, kami berdua berjalan balik ke wad. Tiba masa lalu semula di meja doktor, semua doktor di situ pandang aku pelik. Salah seorang daripada mereka tanya, awak pergi tandas seorang diri? Aku jawab, tak, doktor tadi temankan. Lepas aku kata macam tu, muka mereka terus berubah. Diorang bagi tahu malam tu cuma 3 orang je yang bertugas. Dan ketiga-tiga mereka berada di meja tu dari tadi. Tak ada seorang pun yang bangun dan ikut aku ke tandas. Masa inilah seluruh badan aku meremang. Kalau doktor yang berjalan sebelah aku tadi bukan salah seorang dari mereka, siapa sebenarnya yang temankan aku pukul 2 pagi itu? Itu pengalaman aku sendiri. Selepas kami keluar dari hospital, Amirul pula cerita dia pun diganggu di kawasan yang sama. Amirul cerita satu senja masa pesakit lain sibuk membersihkan diri dan menunggu waktu maghrib, dia sedang baring di katil sambil main Mobile Legend. Tiba-tiba, seorang lelaki datang dan minta pinjam sejadah. Dalam wad ni, kami tidak dibenarkan meminjamkan barangan peribadi. Amirul pula memang tak ada bawa sejadah, jadi dia cuma jawab, maaf, saya tak ada bawa sejadah. Selepas hari itu, lelaki tersebut langsung tidak pernah kelihatan lagi. Amirul juga pernah mandi dan menyangkut tuala di sebelah kiri penyangkut belakang pintu. Tapi bila selesai mandi, tuala tu berada di sebelah kanan.
Lepas keluar ke kawasan Singki, dia tiba-tiba rasa seperti ada orang sedang memerhati, walaupun keadaan waktu itu kosong. Kejadian terakhir berlaku pada waktu petang. Amirul masuk ke tandas belakang untuk membuang air kecil. Semua pintu tandas nampak kosong. Masa dia tengah kencing, dia dengar tandas sebelah seperti ada orang masuk sebelum bunyi air dijirus ke lantai dan pintu terbuka. Tapi bila dia keluar dan tengok, tandas sebelah tu kosong dan lantai dia kering. Tak ada kesan air langsung. Sejak dari hari itu, Amirul tak lagi berani ke tandas belakang walaupun pada waktu siang. Aku pun seboleh-bolehnya mengelak kawasan tu. Sanggup lagi kami pergi ke tandas yang lebih jauh tetapi lebih terang. Bila aku dengar semua cerita dia, barulah aku rasa gangguan tu bukan berlaku kepada aku seorang, tetapi yang lain turut juga diganggu oleh benda yang ada di sekitar tandas Wat tu. Kisah seterusnya, Siulan oleh Atika Sumaya. Assalamualaikum, nama aku Maya. Di sini aku nak ceritakan pengalaman yang agak seram aku rasa di hospital dan biarlah aku rahsiakan hospital mana. Pengalaman ni bermula ketika aku berumur 14 tahun. Masa ni aku masih bersekolah. Tapi aku terpaksa diberhentikan sebab aku lama tak masuk sekolah sebab menjaga mak dekat hospital. Awal-awal tu masuk hospital, aku terus cari wad mak aku. Aku angkat beg dan barang keperluan aku letak di sebelah katil mak sebab di situlah aku akan berada menjaga dia. Tengah aku meletakkan barang-barang aku di situ, aku perasan sesuatu. Rupa-rupanya pesakit yang tinggal di katil hadapan mak aku baru je meninggal beberapa minit yang lalu. Aku ni taklah takut sangat dan tak mudah percaya dengan benda-benda ni. Jadi aku tak hiraukan sangat benda tu. Beberapa minggu aku jaga mak di situ sehinggalah katil mak dipindahkan ke bilik sebelah. Baru saja dipindahkan, keesokannya kami dapat berita ada seorang lagi pesakit meninggal dunia. Yalah, dah nama hospital, orang sakit dan yang sakit teruk tu meninggal lah. Tapi untuk aku yang baru berumur belasan tahun masa tu, walaupun cuba memberanikan diri, tapi perasaan takut dan ganjil tu masih ada. Kalau waktu malam pula, keadaan bukan sekadar sunyi. Ada masa-masa tertentu, sunyi tu rasa macam terlalu kosong. Yalah, hospital bukannya funfair. Cuma aku nak gambarkan keadaan di hospital tu kepada korang. Sehinggalah hari terakhir aku menjaga mak di hospital, katil mak aku berada betul-betul berhadapan dengan seorang pesakit yang sekali pandang memang nampak dia dah nazak. Ada satu pagi itu, mak bercerita, kakak kepada pesakit yang berada di hadapan katil mak tu, yang pesakit tu terkena buatan orang. Mak kata masa dia cerita muka dia sedih sangat. Aku waktu tu cuma mengangguk, tak mahu fikir lebih-lebih. Tapi entahlah kenapa, perasaan aku masa tu bertambah berdebar. Mungkin disebabkan oleh kejadian-kejadian ganjil yang aku alami ketika menjaga mak di sini. Petang tu, selepas selesai mandi, mak tiba-tiba teringin makan nasi ayam. Dia suruh telefon bapa untuk belikan. Malam tu lebih kurang pukul 10 lebih, hampir 11 malam, aku turun seorang diri untuk ambil nasi ayam di bawah. Masa aku keluar dari wad dan berjalan ke arah lift, laluan tu sunyi. Tak ada seorang pun yang aku nampak. Lampu di sepanjang perjalanan pula malap. Sampai ke lift, entahlah, budak-budak kan, aku sempat bersiul. Aku sendiri tak tahu dalam keadaan macam tu, bersiul seorang diri di hospital waktu malam bukanlah benda yang patut seseorang buat. Turun ke bawah, ambil nasi ayam daripada bapa, kemudian naik semula. Masa masuk lift, aku masih seorang diri. Pintu tertutup dan seperti tadi, aku bersiul lagi. Tapi kali ini perlahan. Mula-mula lift bergerak macam biasa, tapi beberapa saat kemudian aku mula rasa pelik. Lift tu kosong, memang jelas tiada sesiapa selain aku. Tapi lantainya terasa berat, seolah-olah lift tu sedang membawa ramai orang. Bukan 2-3 orang. Lift tu ibarat berat macam ia penuh sesak, ibarat ada 30 orang di dalam lift tu. Aku tak sedap hati berhenti bersiul. Dalam lift tu,
Udara tiba-tiba rasa padat, ruang yang kosong tadi rasa sempit, tak nampak apa-apa. Tapi badan aku tahu ada sesuatu yang tak kena. Apa yang lebih menyeramkan, lift tu sempat berhenti di satu tingkat, tapi pintunya langsung tak terbuka. Nombor tingkat menyala, tetapi lift diam beberapa saat sebelum bergerak semula. Bila lift sampai di tingkat, Wat mak aku cepat-cepat keluar. Aku tak menoleh ke belakang, berjalan balik ke katil mak dan cuba buat macam biasa. Kami makan nasi ayam sama-sama sebelum aku tidur. Aku tak cerita pun pada mak pasal lift tu sebab aku sendiri tak pasti apa yang aku rasa. Malam tu terjaga sekejap. Suasana dalam Wat terasa sejuk. Sejuknya lain macam bukan sejuk yang biasa, tapi sebab terlalu mengantuk, tarik selimut dan sambung tidur. Keesokan paginya, mak cerita sesuatu yang buat aku terdiam. Masa aku tidur lena malam tadi, mak terasa ada sesuatu yang melanggar hujung katil dia, sampaikan katil dia bergerak sendiri. Mak aku terkejut, dia bangun, tengok sekeliling tiada sesiapa dan pandang aku sebab dia ingat aku tertendang. Mustahil untuk kaki aku tertendang katil mak sebab tempat tidur jauh daripada katil dia. Merasa pelik dan ganjil, mak tidur semula. Tidak sehingga keesokan paginya, pesakit di hadapan mak yang terkena penyakit sebab dihantar orang tu meninggal dunia. Pada waktu ini, semasa aku dan mak berada di situ, sudah 3 orang yang meninggal dunia dan ketiga-tiga orang ni sebilik dengan mak. Ini membuatkan aku terfikir, kejadian yang berlaku semalam tu, adakah memang betul aku diikut oleh sesuatu disebabkan aku bersiul pada waktu malam, dan adakah benda tu yang menggerakkan katil mak, dan adakah benda tu yang menyebabkan pesakit di hadapan katil mak tu meninggal dunia. Aku cuba berfikir positif, mungkin semuanya kebetulan dan ajal arwah sudah sampai. Itulah pengalaman yang bagi aku menyeramkan ketika menjaga mak di hospital. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami di aplikasi perkongsian interaktif. Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.